aku dengar cerita pula diorang kena tegur di mana dia MC ni kena tegur oleh mak pengantin lelaki. Jangan cakap banyak, buat pengumuman je. Because to me, kalau dia buat that teguran dalam live, I find it's rude. Itu rude. Macam aku sendiri aku pernah kena tegur tau. Diorang kata cara awak susun ayat tu salah. Saya cikgu bahasa Melayu. So Ni zaman dah lain. Bila seseorang tu membuat majlis tu kan, kita nak hypekan majlis. Betul. Ini bukan tahun 90-an 80-an di mana selamat datang, terima kasih kerana hadir di dalam majlis di antara sekian dan sekian. silakan duduk kepada semua dan iringilah bersama lagu-lagu yang berada di sini. Okay, makan dekat meja, jangan bawa ke sana ke sini. And I see kendaraan-kendaraan have to even pick up your food, okay, at the location that you're eating.